Kalau korang mencari seafood segar yang unik, boleh pilih sendiri daripada akuarium. Inilah tempat dia. Banyak seafood yang pelik-pelik dan rare korang boleh dapat dekat sini. Ikan, kerang, lobster, geoduck, semua segar lagi yang korang boleh pilih. Menu dia pun banyak, tempat dia luas dan selesa. Mana lagi kalau bukan Elmina KK Seafood yang terletak bersebelahan dengan Elmina Lakeside Mall. Dekat bahagian belakang pula ada tempat untuk korang mancing udang dan terus boleh masak dekat dapur. Inilah apa yang kita orang nak makan dekat sini hari ni. Warna putih ni adalah dia punya geoduck tadi. Yang ini memang rare, susah nak cari kat kedai lain. Geoduck ni sebenarnya adalah sejenis siput yang besar. Tekstur dia lembut, boleh dimakan begitu saja atau dimakan celup ke dalam sup herbal selama 10 saat. Lobster dia kat sini besar-besar tau. Dia orang pakai Australian lobster. Masak pula dengan buttercream sauce, memang rasa berlemak, manis-manis gitu. Korang boleh request nak pedas-pedas sikit. Yang ni pula ikan spotted grouper dimasak steam. Untuk yang suka masakan Chinese seafood akan suka rasa dia. Ikan ni diorang tengah buat promo, berat 500 gram tak sampai RM100 pun. Dekat sini ada banyak lagi menu lain yang korang boleh makan, antaranya sotong bakar, chicken wing, sayur pun pelbagai jenis pilihan dan macam-macam lagi benda yang korang boleh pilih sendiri ada dekat dalam menu dia. Jangan lupa ambil sup herba ni sekali, makan begitu saja pun sedap. Restoran ni akan dibuka setiap hari 2 sesi, iaitu untuk lunch dan juga untuk dinner. Jadi kalau korang nak makan benda yang pelik-pelik daripada akuarium tu, korang boleh makan dekat restoran ni.